2 hari 1 malam dekat Birkin International Hotel. Hotel ni terletak betul-betul dekat pantai Klebang tau. Every time aku lepak kat situ, mesti aku rasa macam teringinnya nak tidur kat situ kan. So, ada rezeki lebih bulan ni aku belanja family aku pergi tidur dekat sini. Aku ambil bilik yang paling murah dekat Agoda, harga dalam 400 lebih. Yang ni lah yang aku dapat. Sinki, ada peti ais, ada minum-minuman. Yang ni almari dia besar juga tau. Boleh nak letak luggage. Dia ada bagi baju tu, baju tuala tu. Dapat payung, ada peti, lepas tu ada kasut, ada tempat untuk letak baju kotor. Ni katil dia. Katil dia katil queen, dapat 2 katil. So, dia bersepah sikit. TV dia pun besar tau. Sound pun best, TV LG. Yang ni yang paling mahal bagi aku, view dia. View pantai Klebang. Hotel ni dia tak ada sebarang akses pergi ke laut. Sebab dia pantai Klebang bukan boleh mandi pun kan. Cuma dia punya view tu mahal lah. Aku rasa bilik ni dulu mungkin ada jacuzzi. Sebab ada macam bekas-bekas jacuzzi. Yang ni dia punya taman kids playground dia. Dia ada indoor dengan outdoor playground. Yang ni outdoor memang luas lah. Puas lah anak-anak aku main tau. Yang ini mainan dia percuma je. Korang boleh gunakan. Ada tempat main pasir. Baguslah untuk sensori anak kan. Tak dapat main pantai, main kat sini pun okey tau. Time aku pergi ni tak ramai lagi orang. So rasa macam selesa lah. Tengok ni anak aku main. Yang ni dalam bahagian indoor, kids club dia pun luas tau. Ada slide. Lepas tu ada rock climbing. Toilet pun ada sekali tau dalam ni. So senang lah nak pergi membuang. Anak aku memang puas hati lah main dalam ni tau. Bukan itu saja, ada juga untuk mewarna, melukis. Paling best sekali ada juga PS tau. Nak aku main tapi aku lupa lah nak rekod. Yang ni dalam lift dia, setiap level ada apa. Yang ni lah dia punya amenities, ada spa. Yang kan ni hari kedua kita orang nak balik tu, kita orang mandi dulu. Sebab hari pertama tu penuh ya kolam. Pagi ni kita orang gerak awal-awal pukul 7 pagi dah keluar. Bawa anak-anak aku pergi mandi kolam. Dia ada kids pool dan juga adult pool tau. Kids pool dia rendah, so sesuai lah untuk budak-budak mandi. Adult dia memang sangat-sangat dalam, tapi memang best lah. Yang ni juga ada shower. Lepas tu pihak hotel juga ada sediakan towel lah. Lepas-lepas mandi tu boleh lap-lap kat sini. Ada juga dia punya gazebo yang privacy kat sini. Ada kerusi untuk lepak-lepak. Ini view waktu malam dia memang cantik weh. Nampaklah pantai Klebang. Orang tengah boleh lepak sampai pukul 12.30 malam orang lepak. Actually aku tak explore betul-betul hotel ni. Aku tak sempat nak pergi spa dia. Lepas tu dekat level 1 pun ada tempat-tempat main budak. So next time ada rezeki lagi aku nak check in sini. Okay, itu sahaja.